Hai, Assalamualaikum semua, welcome to my next vlog. Okay, so hari ni kita ada program untuk team leader 5 Feet. So kita ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi managing people through color brain. So macam mana nak manage orang dengan memahami warna otak mereka. Okay, and then the second one, kita ada sesi performance review and strategic planning untuk tahun 2026. Layan! Macam mana kita communicate selepas ada itu. Okay, just because we don't see what other people see doesn't make them wrong. It just make sebenarnya kita tak nampak benda yang nampak. Sekarang kita tengah buat sedikit simple assessment untuk menentukan dia ni colored brain apa. So hari ni kita dengan team Maxen Realty tengah buat satu session komunikasi warna ataupun colored brain communication, yang mana kita nak discover sikit dia orang punya colored brain kalau apa, dan macam ni kita boleh menggunakan colored brain ni untuk memperkukuhkan pasukan supaya kita boleh dapat communicate dengan lebih baik, kita dapat serve orang dengan lebih baik, kita boleh jadi husband yang lebih baik kepada family kita ataupun keluarga kita, dan kita boleh jadi seorang leader yang lebih baik yang memahami team members kita dan keperluan team members kita juga. Hari ni kita tengah buat uji kaji sama ada otak kita warna apa. So tengah jawab soalan lah, tengok cenderungan otak kita ni ke arah warna apa. So let's see. Tengah guna otak kiri dan kanan. Tak, otak kiri matematik. Tak ada otak. Tak ada otak, tinggal kat rumah. Kita tengah jual exam mobil, jawab apa? SPM sekali lagi. Repeat paper. Aduh. Kau tak apa? Tak kena buat apa? Sama. 4. 3 data. Betul lah. Alah, kau dah tahu kan, kau nak nampak spontan. Kita kelas color brain. Gila benda ni je. Okay, sekarang ni kita baru lepas buat test. Kita buat test color brain masing-masing, and then sekarang kita ada aktiviti. Ada task yang diberikan oleh speaker untuk tengok dalam satu task ni apa pemikiran masing-masing mengikut color brain masing-masing. Hari ni saya rasa sangat excited dengan dapat tahu warna otak saya. Apa pun sama untuk bincang-bincang member kau tak bagi pun. Nak ambil apa? So kita jadi geram lah. Macam ni lah saya ambil dan korang bincang lah. Saya nak tenang-tenang je. Asalkan kad saya semua ada, settle. Kita assume orang akan datang kita untuk ambil fund. So kita tak tahu apa objektif kita sebenarnya. Kita tak debrief awal. Kita kena tahu objektif dia nak kena double the profit ke. So saya nampak hijau paling eager sekali. Dia jalan terus kan. Jadi kita banyak negotiate dengan diorang je lah. Yang purple dia tak negotiate sangat. Dia mungkin fikir banyak sangat. Ada orang motivated, dia punya motivation factor is family comes first. Ada orang motivation dia kalau naik pentas dapat recognition. Okay, that's dia punya motivation factor. So ada certain things can change, ada certain things that doesn't change. Color brain are something that doesn't change. Your brain color, if you are born red, you will die with red. But of course along the way you can develop some other color. Kali ni sesi saya cerita pasal kita punya performance review tahun lepas. Kita cerita pasal market overview, pasal arah tanah di Malaysia macam mana. And kita tengok performance kita sendiri, okay, daripada tahun lepas berbanding dengan tahun ni, dan apa kita kena buat, mana satu kita perform, mana satu kita tak perform, dan semua ni adalah untuk kita punya strategic planning untuk tahun depan. So pada tahun ni kita buat awal sikit pada bulan 9, walaupun 2026 masih lagi berbaki 3-4 bulan. Okay. Dan kita dah start buat strategic plan sekarang supaya kita bergerak lebih laju bermula Januari pada 2026 nanti. Betul lah 2 tahun. Tapi benda tu lah aku nak cerita dengan orang. Impact dia selepas 2 tahun. Benda ni kita dah sembang since 2000 berapa? 2020,
2021? Dah sembang dah benda ni. Okay, benda tu akan impact lagi 2 tahun. Actually dah lama lah dengar pasal colour brain kan. So hari ni lebih tahu dengan lebih structure lah. So nak tahu macam mana nak train team, macam mana nak bina training based on people's colour, and yang penting tahu colour diri sendirilah. Selama ni ingatkan red, rupa-rupanya purple. Dan bahagian petang pula kita dengan Syuk kita bincang strategic plan untuk 2026 and performance review tahun ni. So dia sangat, macam nak cakap, event hari ni lebih kepada dia berat tapi diperlukan. So program kali ni memang memanfaatkan leaders lah. Daripada kita buat personal sale, kita boleh nampak team vision tu macam mana, kita boleh kenal leadership style. So kita patut buat benda ni lebih kerap lah untuk nak melahirkan lebih ramai leader yang berkualiti. Program hari ni kita dapat tahu cara berfikir seorang leader. Macam saya seorang otak yang berwarna merah. Maksudnya saya punya leadership style ni saya lebih kepada structuring. Saya kena collect information dulu, analyse, baru boleh bergerak. Ada setengah leader dia buat terus, jalan terus, dan kalau salah, salah lah. Kalau betul, dia modulkan. So itu yang kita boleh kenal, karakter leader masing-masing. Kalau boleh, Alhamdulillah kita belajar something yang baru. Sebenarnya benda ni common sense tapi kita tak didokumentkan. So dengan kelas ni kita lebih faham macam mana kita, contohlah bila kita bekerja dalam satu team, setiap orang dia ada kelebihan masing-masing. So colour brain ni dia try to educate kita. Bukanlah nak kata nak classifykan seorang ni perangai ni macam ni, tak. Kita nak tahu dia punya thought process orang macam ni macam mana. So senang untuk kita discover dia punya strength, and setiap karakter orang tu dia sebenarnya boleh jadi leader, boleh diasah. Walaupun dia introvert ke dia extrovert ke, yang tu dia tak kisah. Tu something yang barulah yang saya belajar. Kawan-kawan dekat sini pun mostly diorang pun ada team sendiri. So dia sangat-sangat membantu. So hopefully dengan kelebihan, dengan ilmu yang baru ni kita boleh grow team kita dengan lebih better lagi lah, insyaAllah. Okay, Syuk punya session dia share something yang dia layout dulu apa yang dia nak buat. So terpulang juga dekat team members ni macam mana kita nak usahakan benda tu supaya jadi, ataupun at least benda tu gerak dulu, and then kita asah kemudian macam mana nak buat dia benda jadi betul, which is bagus. Nak buat satu benda ni first memang kenalah ada planning dulu, tapi nak jadikan dia cantik tu kena buat dulu. Kita tengok macam ni. So benda tu dia dah layout, and hopefully apa yang dirancang tu kita buat, yang mana yang sukses kita banyakkan lagi. Okay, so Alhamdulillah, terima kasih kepada Maxen Realty, lagi-lagi Team Fific. Terima kasih kepada VP kita Syukri Zuhari conduct untuk Colour Brain hari ni. So banyak info yang saya dapat, input yang saya dapat. InsyaAllah ilmu yang ada saya akan sampaikan dekat tim untuk kita gunakan dalam industri ni untuk pergi lebih jauh. Let's go! Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada our VP Encik Syukri atas conduct event untuk kelas brain hari ni. So saya harap hari ni, untuk kelas hari ni saya banyaklah dapat belajar untuk macam mana saya nak uruskan tim saya di masa akan datang. Okay. So untuk kelas hari ni, satu benda yang baru kita belajar, satu benda yang tak pernah kita belajar dekat mana-mana kelas. Dengan satu knowledge ni, harapnya kita dapat pergi kepada next step, kita boleh mampu growkan team dan kita boleh tahu macam mana nak connectkan kita punya team. So hari ni kelas kita very interesting sebab kita dapat tahu satu knowledge baru, which is what colour is our brain. So bila kita dapat identify kita punya brain ni, kita boleh tahu juga orang lain punya brain tu dia punya colour apa, dan kita boleh connectkan kat situ. At least kita boleh specifykan macam mana cara kita nak manage our team. Alright, ngam. Okay, Alhamdulillah hari ni kelas memang best dan mantap. Banyak info yang kita dapat. Thank you Syuk untuk buat kelas hari ni. Bye-bye. Tahniah yang diucapkan buat kumpulan Fific kerana menganjurkan satu program untuk leader ini. Apa yang saya nampak adalah semua leader yang ada dalam Fific ni sangat memberikan satu komitmen yang sangat tinggi untuk membantu untuk dan growkan diorang punya kumpulan lagi. Dan apa yang saya nampak, review mereka pun menunjukkan yang peningkatan yang sangat tinggi dalam bidang properti ini. Dan saya, Amira daripada Amalina Ismail Associates, sentiasa menyokong untuk membangunkan kumpulan anda lagi. Apa-apa, calling je, okey? Saya seronok dengan program ni sebab ada colour brain. At least saya tahu brain klien saya macam mana.
macam hijau ke, biru ke, kuning ke, merah ke. So saya dah tahu dah kalau dari segi hijau tu saya dah nampak dah. Dia senang nak terjerumus dengan apa yang saya cakap lah. Macam merah ni saya tahu dia jenis yang susah sikit. Dari segi anak buah saya tu merah dia susah sikit lah kita nak lead sebab dia control dia mindset tu kan. Okey, untuk program hari ni Colour Brain memang sangat-sangat banyak memberi improve kepada diri saya sebab kita belajar macam mana kita nak berjumpa dengan orang yang Colour Brain dia ada berpelbagai warna lah. So memang sangat bermanfaat untuk program ni. Terima kasih juga untuk Syuk telah mengadakan program ni lah. Alright. Alhamdulillah dah selesai dah kali ni kita punya event. Okay, kita dah dengar ni lah khusus for the Colour Brain punya communication lah. So banyak benda yang belajar. Hopefully nanti banyak lagi aktiviti yang Maxen akan anjurkan dan juga Friday. Okey, sekian saja kita punya vlog pada kali ini. So far hopefully manfaat. So itulah program kita untuk leader-leader di Team 5Fake Maxen Realty. Dan jangan lupa korang like, subscribe dan share, dan insyaAllah kita jumpa di next vlog untuk sesi episod seterusnya.